Korang ada tak member yang jenis humble gila, tak nampak macam orang kaya langsung? Pakai biasa-biasa, kereta pun pakai kereta lama, tapi bila dapat borak, baru tahu dia pemilik syarikat megah holdings. Yang paling best, bisnes dia bukan benda hype pun, orang tak pandang sangat pun, tapi dia laju buat duit diam-diam. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 12 bisnes boring yang untung RM20,000 sebulan. Siapa sangka, benda orang tak pandang ni sebenarnya lubuk duit. Selagi korang buat sungguh-sungguh dalam apa sahaja yang ada depan mata, rezeki memang tak ke mana. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, air balang. Bisnes air balang ni memang nampak simple, setakat jual air tepi jalan. Tapi jangan pandang rendah, sebab kalau tahu cara nak tarik pelanggan, dapat pilih lokasi yang strategik macam depan sekolah, tapak pasar malam, kawasan pejabat atau tepi jalan yang selalu sesak, bisnes air balang ni boleh jadi mesin duit harian. Konsep dia senang, jual air sejuk dalam balang besar-besar dengan pelbagai perisa popular macam jagung Amerika, bandung, sirap limau, lychee, mangga dan sebagainya. Apa yang buat bisnes ni special ialah modal permulaan dia rendah, tapi margin untung tinggi. Kos buat secawan air dalam 300ml atau 500ml tu mungkin tak sampai 30 sen, tapi boleh jual 2 ke 3 ringgit secawan. Dari segi pendapatan, memang ada peniaga air balang yang boleh buat RM50,000 sebulan sales, terutamanya musim panas atau bulan puasa. Untung bersih pula boleh cecah RM20,000 sebulan, selepas tolak kos bahan mentah macam sirap, ais, cawan plastik, sewa tapak anggaran RM500 ke RM1,000 sebulan, gaji pembantu dalam RM1,500 ke RM2,000 dan kos marketing sikit-sikit. Kos bahan mentah pula mungkin dalam RM200 ke RM300 sehari kalau jual lebih 500 cawan. Maknanya, overhead bulanan boleh dalam RM10,000 ke RM12,000 kalau jalan full time. Kalau korang ambil order korporat untuk event, kenduri, bazar Ramadan atau tapak tetap dekat universiti, lagilah masyuk. Bisnes air balang ni bukan setakat untuk lepas makan, tapi boleh jadi batu lompatan ke empayar F&B korang sendiri. Ramai founder brand besar pun mula dengan gerai kecil dulu. Yang penting, jangan malu berniaga dan tahu kira margin. Nombor 2, kedai bandel. Bisnes kedai bandel ni memang nampak simple, ada yang orang anggap setakat bisnes baju terpakai je, tapi demand dia sebenarnya besar gila. Trend pakaian bandel ni makin diterima ramai sebab ada value, murah, rare, kadang-kadang dapat brand besar macam Nike, Levi's, Carhartt dengan harga yang sangat rendah. Dari segi kelebihan, bandel ni pusingan modal cepat. Sekali masuk satu kontena baju dari luar negara, boleh dapat beribu-ribu helai baju, seluar, jaket, kasut. Lepas tu korang asingkan, grade ikut kualiti, dan jual dengan margin yang tinggi. Dari segi pendapatan, jualan kasar kedai bandel yang stabil boleh capai RM120,000 sebulan. Margin keuntungan biasanya tinggi, dalam 60% sebab stok bandel ni murah bila beli borong kontena. Jadi untung kasar lebih kurang RM72,000. Lepas tolak kos overhead, sewa kedai RM5,000, gaji pekerja RM6,000, bel elektrik dan air RM2,000, marketing dan social media RM5,000, dan lain-lain kos sekitar RM4,000, total overhead lebih kurang RM22,000. Jadi baki untung bersih boleh cecah lebih kurang RM50,000 sebulan kalau stok jalan laju dan crowd maintain. Selain itu, kedai bandel ada potensi untuk scale. Boleh buka banyak cawangan, jual online dekat Shopee dan Lazada, atau buka live streaming channel sendiri. Ramai peniaga bandel sekarang buat live TikTok malam-malam dan boleh dapat ribuan order dalam masa beberapa jam. Lagi besar rangkaian pelanggan, lagi senang untuk repeat sales sebab peminat bandel ni memang ketagih cari barang rare. Kesimpulannya, kedai bandel ni memang kategori bisnes boring sebab nampak macam jual baju terpakai je, tapi sebenarnya cash flow dia deras. Kalau pandai cari barang rare, bijak susun marketing, dan jaga stok, boleh jadi jutawan senyap hanya dengan jual baju yang orang buang kat negara luar. Nombor 3, bengkel welding. Bengkel welding ni memang salah satu bisnes boring yang ramai tak pandang, tapi hakikatnya demand dia besar gila. Cuba korang tengok sekeliling, pagar rumah, grill tingkap, pintu besi, rak, struktur besi, tangga, kanopi, sampailah ke projek besar macam kilang atau site construction, semua tu perlukan hikmat welding. Walaupun kerja dia nampak lasak, tapi nilai duit dalam bisnes ni memang steady dan boleh pergi jauh. Bila buka bengkel welding, korang boleh buat servis custom ikut kehendak customer. Contoh grill rumah, harga boleh charge ikut kaki persegi. Kalau projek kecil, mungkin ribu-ribu je, tapi kalau dapat projek besar macam struktur kilang atau kontrak tetap dengan developer, terus boleh dapat puluh ribu sekali job. Dari segi pendapatan, katalah bengkel dapat 15 job sederhana sebulan dengan purata harga RM5,000 satu job. Itu dah jadi sales kasar RM75,000 sebulan.
Kos overhead pula agak tinggi sebab perlukan pekerja mahir, gaji untuk 4 orang tukang welding dalam RM12,000, sewa bengkel RM3,000, elektrik dan gas RM2,500, maintenance mesin dan peralatan RM2,000, kos bahan mentah besi, rod welding, cat dalam RM35,000, dan kos lain macam transport serta marketing RM1,500. Jumlah overhead lebih kurang RM56,000. Jadi lepas tolak semua, masih boleh dapat untung bersih sekitar RM19,000 ke RM22,000 sebulan. Kelebihan bisnes welding ni, walaupun margin nampak ketat bila banyak guna bahan mentah, tapi demand dia tak pernah putus. Rumah makin banyak dibina, kilang makin bertambah, malah repair dan modify pun orang cari bengkel welding. Kalau pandai buat kerja berkualiti dan servis cepat, nama bengkel korang boleh naik sendiri melalui rekomendasi orang sekitar. Kesimpulannya, bengkel welding memang nampak kotor, bisen dan simple. Tapi itulah yang buat dia jadi bisnes boring yang steady. Kalau maintain kualiti, ada networking dengan kontraktor, dan uruskan pekerja dengan baik, bisnes ni memang boleh rolling untung bersih RM20,000 sebulan secara konsisten. Nombor 4. Pakar servis aircon kereta. Kalau korang jalan-jalan cari bengkel, mesti nampak papan aircon kereta tapi tak ramai sedar servis ni sebenarnya lubuk duit. Dalam cuaca Malaysia yang panas terik, pemandu memang tak boleh tahan kalau aircon kereta mula suam. Jadi pakar servis aircon kereta sentiasa ada kerja, dari isi gas, cuci cooling coil, tukar kompresor sampai wiring sensor. Kerjanya nampak bosan sebab hari-hari hadap sistem aircon G, tapi demand dia non-stop. Rahsia bisnes ni terletak pada kepakaran dan alat khas. Tak semua bengkel biasa mahir diagnose isu gas bocor atau kompresor jam. Bila pelanggan jumpa bengkel yang boleh selesaikan masalah cepat, diorang terus repeat dan siap rekomen kawan. Lagi best, kebanyakan kerja aircon perlukan masa 1 ke 3 jam je, jadi korang boleh pusing banyak kereta sehari. Dari segi pendapatan, charge untuk servis asas macam vacuum dan top up gas biasanya RM120. Manakala untuk kerja yang lebih detail macam cuci cooling coil boleh naik sampai RM250. Kalau ada job tukar kompresor, harga boleh jadi RM600 sampai RM1,200 ikut jenis dan model kereta. Kalau satu bengkel buat dalam 8 kereta sehari dengan bel perata RM250 dan beroperasi 26 hari sebulan, jumlah jualan kasar boleh cecah sekitar RM52,000 sebulan. Kos operasi pun masih dalam kawalan. Kos bahan macam jas R134A atau R1234YF, minyak dan alat ganti boleh makan dalam RM12,000. Gaji untuk 2 mekanik mahir pula anggaran RM6,000 sebulan. Sewa kedai RM3,000, elektrik dan alat kecil sekitar RM2,000 dan bajet marketing campur sistem pos dalam RM1,000. Jadi, total kos overhead lebih kurang RM24,000. Maksudnya, masih ada baki untung bersih dalam lingkungan RM28,000 sebulan. Pendek kata, jadi pakar aircon kereta ni memang tak viral macam buka kafe hipster, tapi cash flow dia padu. Cuaca panas, kereta makin banyak, dan owner tak kisah bayar asalkan sejuk balik. Buat kerja kemas, harga berpatutan, reputasi naik, lama-lama korang senyum sorang-sorang tengok akaun bank tebal tiap bulan. Nombor 5. Pembekal frozen food. Bisnes pembekal frozen food ni memang nampak simple dan boring, tapi sebenarnya market dia besar gila. Banyak kedai makan, restoran, kantin, hotel perlukan stok frozen food. Lagi-lagi bila ramai orang sibuk kerja, demand untuk makanan frozen ni makin tinggi. Dari segi kelebihan, bisnes ni steady sebab pelanggan datang dari pelbagai lapisan. Daripada peniaga kecil sampailah ke hypermarket. Bila dah ada network pembekal kilang dan logistik yang proper, pembekal frozen food boleh kawal harga dan dapat repeat order setiap bulan. Barang ni bukannya ikut musim sangat, kira sepanjang tahun orang akan beli, tak macam buah-buahan yang ikut musim. Dari segi pendapatan, katakan jualan kasar frozen food boleh cecah RM200,000 sebulan. Dengan margin keuntungan lebih kurang 35%, itu dah jadi lebih kurang RM70,000 untung kasar. Lepas tolak kos overhead bulanan, sewa cold room RM8,000, bel elektrik RM6,000 sebab freezer jalan 24 jam, gaji staf RM8,000, lori sejuk beku campur minyak RM5,000 dan lain-lain kos sekitar RM3,000. Jumlah overhead lebih kurang RM30,000. Jadi untung bersih yang tinggal boleh capai RM40,000 sebulan, konsisten kalau dapat kawal stok dan maintain pelanggan tetap. Potensi bisnes ni sebenarnya sebab dia boleh scale besar. Kalau dapat kontrak supply dengan hypermarket, hotel chain, atau sekolah dan kantin universiti, memang auto naik lagi sales. Bila ada kapasiti cold storage besar, korang boleh jadi supplier utama di kawasan tu, dan orang lain kena beli dengan korang. Kesimpulannya, bisnes pembekal frozen food ni memang nampak boring, tapi cash flow dia laju dan repeat order memang tak pernah putus. Orang akan sentiasa makan, dan makanan frozen ni jadi pilihan utama.
Dengan sistem simpanan yang baik dan rangkaian pelanggan yang luas, boleh jadi jutawan senyap hanya dengan supply nugget, sausage, dan ayam perap J. Nombor 6. Pasang dan baiki bumbung. Bisnes pasang dan baiki bumbung bunyinya memang kerja panas, berdebu dan tak glamour langsung. Kena panjat, kena hujan, kena terik matahari. Tapi hakikatnya, selagi ada rumah, kilang atau bangunan pejabat, selagi tu bumbung akan bocor atau perlu diganti. Ramai kontraktor umum boleh buat sikit-sikit, tapi pakar yang betul-betul fokus bumbung sentiasa laku keras sebab owner tak nak risiko air hujan masuk rosakan siling atau wiring. Kerja bumbung ni tak terjejas sama ada ekonomi tengah naik ke turun. Bila musim monsun datang, angin kuat cabut genting, pelanggan akan terus cari siapa boleh naik bumbung mereka cepat. Tambah sikit upsell lagi macam pasang guta baru atau cat pelindung haba, margin terus tebal. Dari segi pendapatan, kerja baiki bumbung bocor rumah teres, korang boleh charge RM800 sekali servis. Kalau dapat projek tukar bumbung penuh rumah satu tingkat, boleh naik sampai RM6,000 ke RM10,000 ikut jenis bumbung dan saiz rumah. Kalau sebulan korang dapat 8 job kecil dan 2 job besar, jualan kasar dah boleh cecah RM30,000 lebih. Lepas tolak kos barang macam genting, zinc, skru, gam dan aksesori lain dalam RM8,000. Gaji tukang 2-3 orang mungkin dalam RM6,000. Kos lain macam sewa van, store, tools, insurans, minyak dan sikit bajet untuk iklan FB atau TikTok dalam RM6,000 juga. Jadi total overhead lebih kurang RM20,000. So, korang masih boleh bawa balik untung bersih dalam RM10,000 ke RM20,000 sebulan, ikut berapa banyak job masuk dan cara korang urus tim. Kunci nak kekal masyuk, respons pantas dan reputasi. Rumah bocor ni pelanggan tak tunggu seminggu, mereka nak orang datang esok juga. Bila pelanggan puas hati, dia promote mulut ke mulut seluruh taman. Jadi, walaupun kerja pasang dan baiki bumbung nampak macam bisnes biasa, ia sebenarnya bisnes boring yang boleh bagi cash flow padu tiap bulan. Dengan kru kecil, pick-up, set tangga teleskopik, dan stok genting, korang boleh capai target RM20,000 bersih sambil senyum. Hujan turun pun kira duit, panas terik pun kira duit. Nombor 7. Store simpan barang. Bisnes store simpan barang ni memang nampak boring, tapi sebenarnya demand dia sentiasa ada. Lagi-lagi orang sekarang ramai yang duduk rumah kecil, apartmen, atau kondo yang tak cukup ruang. Peniaga online pun makin ramai, semua nak simpan stok barang. Store ni pula fleksibel, ada yang sewa untuk simpan perabot, dokumen, barang rumah masa renovate, atau stok produk bisnes. Bisnes ni tak perlu fancy marketing pun. Kalau lokasi strategik, macam dekat kawasan perumahan padat atau kawasan industri, confirm sentiasa ada customer. Apa yang menarik pasal bisnes ni, modal setap taklah terlalu tinggi kalau mula kecil-kecilan. Korang boleh mula dengan sewa atau beli bangunan lama, warehouse kecil, atau even kontainer yang diubah jadi store. Maintenance pun tak susah sangat. Selagi store tu selamat, bersih, dan mudah akses, orang akan guna. Bisnes ni juga boleh diskalakan, bila dah penuh, tambah saja store baru, atau expand ke kawasan lain. Tak perlu risau pasal expired date barang ke apa sebab korang cuma sediakan ruang, bukan jual produk. Cakap pasal pendapatan, jangan main-main. Kalau korang ada contoh, 20 unit store kecil dengan kadar sewa RM300 sebulan satu, tu dah RM6,000 sebulan. Kalau ada store besar untuk peniaga atau syarikat, boleh sewa RM1,000 hingga RM3,000 sebulan seunit. Combine semua, memang boleh capai untung bersih RM20,000 sebulan kalau lokasi con dan store selalu penuh. Kos overhead realistik dalam bisnes ni selalunya melibatkan sewa, security macam CCTV, sistem alam, atau park guard, utilities seperti elektrik, lampu, dan maintenance store. Anggaran kos overhead dalam RM5,000 ke RM10,000 sebulan bergantung pada saiz dan lokasi. Ramai jutawan senyap kat luar sana yang buat duit dengan store simpan barang ni. Diorang tak viral, tak show off, tapi setiap bulan akaun bank masuk duit konsisten sebab orang bayar sewa. Ini bisnes boring yang boleh jadi mesin cetak duit terbaik kalau korang betul-betul serius. Nombor 8. Penternakan udang. Penternakan udang ni kalau orang dengar memang nampak macam kerja biasa saja, setakat jaga air, bagi makanan, tunggu udang besar, lepas tu jual. Tapi hakikatnya, demand udang kat Malaysia memang tinggi, lagi-lagi untuk restoran seafood, hotel, dan ekspor. Bisnes ni boring sebab bukan semua orang suka berpanas tepi kolam atau main dengan lumpur, tapi siapa sangka ia sebenarnya lubuk duit besar. Apa yang buat penternakan udang ni istimewa, sebab udang boleh dituai dalam cycle tertentu. Biasanya dalam 3 ke 4 bulan sekali. Jadi dalam setahun, boleh harvest banyak kali. Lagi best, sekali harvest boleh jadi berpuluh tan. Dari segi pendapatan, penternakan udang boleh capai jualan kasar RM100,000 hingga RM120,000 sebulan kalau ada lebih kurang 2-3 kolam besar.
Harga borong untuk udang putih atau vanami sekitar RM18 ke RM25 sekilo, bergantung pada saiz. Manakala harga borong untuk udang galah sekitar RM28 ke RM40 sekilo. Bila tolak overhead macam makanan udang dalam RM20,000 ke RM25,000 sebulan, elektrik untuk pam dan aerator RM5,000, kos pekerja RM10,000, serta maintenance dan ubat RM5,000, masih boleh tinggal untung bersih lebih kurang RM50,000 sebulan. Bisnes ni bukan saja steady, tapi repeat customer confirm ada. Peniaga restoran akan repeat order, pemborong akan datang cari stok, dan kalau pandai marketkan, boleh supply terus ke hotel atau ekspor. Dari situ margin boleh naik lagi sebab harga udang ekspor jauh lebih tinggi daripada harga tempatan. Pendek kata, penternakan udang memang bisnes boring yang ramai tak pandang, tapi realitinya boleh jadi mesin cetak duit. Kena ada ilmu, kena rajin pantau air dan kesihatan udang, dan kena sabar tunggu cycle harvest. Kalau semua tu jaga elok, duduk kolam tepi kampung pun boleh jadi jutawan senyap. Nombor 9, pembekal daun nanas. Bisnes pembekal daun nanas ni bunyi macam pelik dan ramai orang tak ambil pot pun. Tapi sebenarnya, ini salah satu peluang emas dalam bidang pertanian yang ramai tak nampak. Daun nanas ni bukan sekadar si seladang. Ia digunakan dalam industri tekstil untuk hasilkan serat semula jadi yang mesra alam, juga digunakan dalam kraftangan, dan sekarang ni permintaan datang dari kilang penghasilan nanas leaf fiber, pengeluar baja organik serta makanan haiwan. Apa yang best pasal bisnes ni? Sumbernya banyak dan melimpah, especially dekat kawasan penanaman nanas besar macam di Johor dan Perak. Ramai pekebun nanas yang sanggup bagi percuma atau jual murah sebab bagi dorang, daun tu cuma sisa yang susah nak lupuskan. Korang cuma perlu sediakan logistik, lori pickup, pekerja untuk kutip dan hantar, dan deal dengan kilang atau pengusaha yang perlukan daun tu secara pukal. Dari segi pendapatan, kalau korang boleh supply dalam 5-10 tan daun nanas sebulan, dengan harga pasaran sekitar RM400 ke RM600 per tan, korang boleh jana sales sekitar RM25,000 ke RM30,000 sebulan. Untung bersih boleh cecah RM20,000 sebulan, sebab kos overhead agak rendah. Kos kutipan gaji pekerja harian dalam RM2,000 ke RM3,000, logistik, minyak, tol, penyelenggaraan lori sekitar RM2,000 ke RM3,000 dan kos sewa store jika ada RM1,000. Nak sustain dan skalakan bisnes ni, korang boleh ikat kontrak tetap dengan pengusaha ladang dan kilang, buat servis kutipan berjadual, dan tambah nilai dengan proses daun tu sikit, contohnya keringkan, proses jadi fiber, atau bekalkan ikut standard kilang. Ada juga peluang untuk ekspor ke luar negara sebab serat nanas ni makin dapat sambutan sebagai alternatif eco-friendly dalam industri tekstil. Kesimpulannya, daun nanas ni mungkin nampak tak ada nilai, tapi bila korang pandai ambil peluang dan ada sistem pengedaran yang efisien, bisnes ni boleh jadi sumber income yang steady dan secara senyap buat korang jadi antara jutawan dalam bidang pertanian moden. Nombor 10, signage. Bisnes pemasangan signage ni ramai orang pandang sebelah mata saja. Padahal, setiap kedai, pejabat, kilang, restoran, semua perlukan papan tanda. Daripada signboard kecil kat pintu sampailah billboard besar tepi jalan, semua tu ada orang supply dan pasang. Memang kerja nampak macam biasa-biasa, tapi hakikatnya bisnes ni steady sebab selagi ada bisnes baru buka atau company nak upgrade image, selagi tu ada job. Untuk start, tak perlu pun ada mesin canggih berjuta ringgit. Boleh mula dengan kerja basic macam potong stiker, pasang light box, acrylic signage, banner, sampailah buat neon light dekorasi. Yang penting kena ada tim kerja yang rajin panjat tangga, tahu guna drill, dan pandai handle material. Kalau nak naik level lagi, boleh invest mesin printing sendiri supaya margin lebih besar. Dari segi pendapatan, katakan satu projek signage kecil macam light box atau papan tanda kedai boleh charge RM1,500 ke RM3,000. Kalau dapat 25 projek sebulan dengan purata harga RM2,500, pendapatan kasar dah cecah RM62,500. Kos overhead pula termasuk gaji pekerja dalam RM10,000 jika ada 3-4 orang kru, sewa workshop RM3,000, bel elektrik dan utility RM1,500, dan kos bahan mentah signage macam akrilik, besi, cat, LED dalam RM20,000. Jadi total overhead lebih kurang RM39,000. Lepas tolak, masih tinggal untung bersih lebih kurang RM20,000 ke RM23,000 sebulan. Kesimpulannya, bisnes signage ni memang nampak boring sebab kerja dia potong, pasang, drill dan ukur saja. Tapi duit dia konsisten sebab semua bisnes perlukan exposure. Lagi ramai orang buka kedai, lagi tinggi demand untuk signage. Nombor 11, sewa kemah, meja dan kerusi plastik. Bisnes sewa kemah, kerusi plastik dan meja ni memang nampak biasa-biasa, tapi permintaan dia memang tak pernah mati. Cuba tengok setiap kali ada majlis kahwin, kenduri doa selamat, event sekolah, sukan tahunan, program kampung atau pasar malam, benda pertama orang cari ialah kemah, kerusi dan meja. Barang-barang ni orang tak beli, orang sewa.
Lagi best, sekali beli boleh guna bertahun-tahun lamanya. Jadi modal beli sekali, tapi boleh pusing duit banyak kali. Ramai pemilik bisnes ni pun tak perlu buka kedai besar, cukup ada stor simpan barang, lori untuk angkat, dan tim pekerja untuk pasang cabut. Bila masuk musim kenduri atau cuti sekolah, memang boleh sampai tak cukup tangan nak cover booking. Dari segi pendapatan, contoh mudah, satu set kemah 20x20 kaki disewa RM300 ke RM500 sehari. Kalau ada 10 unit, dan semua jalan minimum 10 hari sebulan, dah boleh dapat RM30,000 ke RM50,000. Campur pula kerusi plastik yang boleh disewa 80 sen ke RM1.50 satu. Kalau ada 1000 unit kerusi dah boleh tambah lagi 1000 ke RM1,500 sekali jalan. Meja pula lagi lumayan. Meja bulat banquet biasanya disewa 15 ke RM25 satu. Kalau ada 200 unit meja, sebulan boleh bawa masuk tambahan RM20,000 ke RM30,000. Kos overhead pula sekitar RM2,000 untuk store, gaji 3 pekerja RM6,000, minyak dan tol lori RM2,000, penyelenggaraan barang RM1,500, kos pemasaran dan pengurusan RM1,500. Jadi jumlah overhead lebih kurang RM13,000. Untung bersih. Dalam RM20,000 ke RM25,000 sebulan memang realistik bila barang jalan penuh. Kesimpulannya, bisnes sewa kemah, kerusi dan meja ni memang bisnes boring. Orang tak nampak glamour, tapi duit dia jalan steady. Selagi ada orang kahwin, buat kenduri, event, selagi tu demand kekal tinggi. Bila korang dah ada reputasi, pelanggan akan terus rekomen dari mulut ke mulut. Dari luar nampak macam bisnes angkat barang je, tapi bila kira betul-betul, inilah bisnes boring yang boleh bagi untung besar tiap bulan. Nombor 12, gym. Gym ni antara contoh bisnes boring yang orang selalu pandang ringan, tapi sebenarnya boleh jadi mesin duit kalau diurus betul. Orang sekarang makin sedar pasal kesihatan, nak jaga stamina, nak kurus, nak fit. Dan semua ni buat gym jadi tempat wajib untuk ramai golongan. Daripada anak muda sampai orang kerja pejabat, semua ada sebab nak masuk gym. Bila buka gym, korang boleh mula dengan setup basic. Ada beberapa treadmill, dumbbell, barbell, squat rig dan mesin asas. Tak perlu fancy sangat pun, yang penting selesa dan ada ruang untuk orang datang workout. Kalau pandai pilih lokasi, contoh dekat kawasan ramai orang muda atau dekat perumahan padat, gym korang boleh jalan dengan laju sebab demand memang ada. Dari segi pendapatan, gym ni boleh jana cash flow bulanan yang kuat. Katakan korang ambil yuran RM120 seorang dan berjaya tarik 500 ahli. Itu dah jadi RM60,000 sebulan. Overhead pula melibatkan sewa tempat dalam RM8,000, bel elektrik dan air RM3,000, gaji 3 staff dalam RM9,000, maintenance equipment RM2,000, marketing RM1,500 dan kos lain-lain sekitar RM2,500. Total overhead lebih kurang RM26,000. Jadi baki yang korang boleh simpan sebagai untung bersih dalam RM30,000 ke RM34,000 sebulan, lebih daripada target RM20,000. Kesimpulannya, gym ni memang nampak boring, tapi sebenarnya bisnes steady yang boleh jadi lombong emas. Dengan strategi betul, servis mesra dan suasana gym yang selesa, tak mustahil nak maintain untung bersih RM20,000 sebulan atau lebih. Alright guys, itu dia 12 bisnes boring yang untung RM20,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk buat duit. Kadang-kadang yang nampak boring itulah yang steady buat duit. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.